Hari ini kita akan menyelami kisah pembentukan Malaysia. Anda mungkin fikir ia satu proses yang lurus dan mudah kan? Tapi sebenarnya ia adalah satu cerita yang sangat kompleks, penuh dengan drama, rundingan yang sengit dan juga tentangan yang hebat. Ini bukan sekadar tentang menggabungkan beberapa wilayah, tetapi tentang sebuah wawasan yang luar biasa untuk masa depan. Cuba bayangkan sekejap. Macam mana kan nak satukan 4 wilayah yang sangat berbeza? Tambah pula dengan jiran-jiran yang kuat sedang memerhati dan berjuta-juta rakyat dengan aspirasi masing-masing untuk jadi satu negara baru. Inilah cabaran besar yang dihadapi oleh para pemimpin kita masa tu. Dan jawapannya, tentulah Malaysia. Baiklah, jom kita mulakan dari awal. Macam mana idea ni boleh tercetus? Konsep Malaysia ni, ia bukanlah satu idea yang datang tiba-tiba. Bukan keputusan yang dibuat dalam sekelip mata, tahu tak? Sebaliknya, ia adalah satu gagasan yang akarnya dah wujud lama dalam sejarah. Sebenarnya kan, idea penyatuan ni dah diperkatakan selama lebih 70 tahun. Lama tu. Ia bermula seawal tahun 1887 lagi, bila Lord Brassey nampak potensi ekonomi kalau wilayah-wilayah British ni digabungkan. Lepas tu, idea ni timbul balik pada tahun 1951 dan kemudian pada 1955, Tunku Abdul Rahman sendiri yang suarakan. Tapi ia betul-betul jadi serius bila ia menjadi satu cadangan rasmi pada tahun 1961. Jadi nampak tak, ini bukanlah satu perancangan yang dibuat tergesa-gesa. Okey, dekat sini ada satu perkara penting yang kita kena faham. Ada 2 konsep yang berbeza pada masa tu. Satu, Melayu Raya, ini lebih kepada impian. Satu idealism nasionalis, anti penjajah, nak satukan seluruh kepulauan Melayu. Manakala yang satu lagi ialah gagasan Malaysia. Yang ini lebih kepada satu pelan politik yang pragmatik, lebih tersusun dan spesifik untuk menyatukan bekas tanah jajahan British. Dua benda yang sangat berbeza kan? Jadi, persoalannya, kenapa idea ni tiba-tiba jadi begitu kuat pada awal 1960-an? Apa yang mendorongnya? Sebenarnya, ada beberapa faktor yang sangat mendesak, gabungan antara isu keselamatan, politik dan juga ekonomi. Kalau kita tengok, ada 4 sebab utama atau 4 tunggak lah kita panggil. Pertama, keselamatan. Pada masa tu, ancaman komunis di Singapura dan Sarawak sangat serius. Jadi, penyatuan ini dilihat sebagai cara untuk menanganinya. Kedua, untuk mengimbangi demografi penduduk. Ketiga, ia satu cara untuk mempercepatkan kemerdekaan bagi Sarawak, Sabah dan Singapura. Dan yang terakhir, semestinya, ekonomi. Bersatu untuk tingkatkan taraf hidup semua orang. Okey, sekarang bila dah ada idea yang begitu besar dan berani ni, anda rasa semua orang setuju ke? Tentulah tidak. Jom kita tengok pula macam mana reaksi orang, baik di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Memang macam-macam reaksi ada. Contohnya, kita ambil Sarawak. Keadaan di sana agak berbelah bahagi. Walaupun majoriti, kira-kira 60% menyokong pembentukan Malaysia, ada 40% lagi yang pada mulanya menentang. Mereka ada kebimbangan mereka sendiri. Jadi, bukan semua orang terus setuju macam tu je. Kalau di dalam negara dah ada tentangan, di luar lagilah tegang. 2 jiran kita yang besar, Indonesia dan Filipina, terang-terang menentang. Indonesia kata ini cuma cara British nak terus berkuasa atau neo-colonialism. Filipina pula ada tuntutan ke atas Sabah. Cuma Thailand je yang bagi sokongan sebab mereka rasa ia baik untuk keamanan serantau. Bayangkan, baru nak tubuh negara dah ada tentangan macam ni. Jadi, dengan macam-macam reaksi ni, macam mana agaknya negara kita dapat dibentuk? Jawapannya mudah, melalui rundingan. Prosesnya sangat teliti, langkah demi langkah dan penuh dengan kompromi. Prosesnya memang sangat tersusun. Mula-mula ada GSKM pada tahun 1961. Tujuannya untuk berbincang, membina persefahaman antara semua pemimpin. Lepas tu, Suruhanjaya Kobolt ditubuhkan untuk tanya pendapat rakyat di Borneo. Hasilnya, 2/3 setuju. Dari situ, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau JAK mula merangka perlembagaan. Dan kemuncaknya, semua terma dimuktamadkan dalam Perjanjian Malaysia atau MA 63 yang ditandatangani di London. Dan inilah kuncinya, asas kepercayaan untuk Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Tuntutan 18 perkara untuk Sarawak dan 20 perkara untuk Sabah. Ini bukan sekadar senarai biasa tau. Ini adalah jaminan otonomi untuk mereka dalam isu-isu penting macam imigrasi, agama dan bahasa. Tanpa ini, mungkin ceritanya akan jadi lain.
Baiklah, selepas berbulan-bulan lamanya berunding, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Tapi, kelahiran negara baharu kita ini tak disambut dengan bunga api semata-mata. Ia disambut dengan satu cabaran yang sangat ganas. Dan tarikh keramat itu ialah 16 September 1963. Pada hari inilah Persekutuan Malaysia diisytiharkan secara rasmi. Sebuah negara baharu telah lahir, menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Tapi, kegembiraan itu tak bertahan lama. Hampir serta-merta, Indonesia melancarkan kempen Ganyang Malaysia. Ini bukan sekadar slogan ya, ini adalah konfrontasi, satu kempen ketenteraan dan politik habis-habisan yang tujuannya cuma satu, untuk hancurkan Malaysia sebelum ia sempat berdiri teguh. Bila berdepan dengan ancaman macam ni, macam mana Malaysia nak terus bertahan? Kelangsungan hidup negara kita pada masa tu bukan hanya bergantung pada kekuatan tentera, tapi juga pada kebijaksanaan diplomasi. Dan tahun yang menjadi titik perubahan ialah 1966. Pada tahun inilah konfrontasi akhirnya tamat. Menariknya, ia bukan berakhir sebab ada satu pertempuran besar yang mutamat, tapi disebabkan oleh perubahan pucuk pimpinan di Indonesia. Krisis ini akhirnya selesai di meja rundingan. Tun Abdul Razak Husin telah menandatangani perjanjian normalisasi di Jakarta. Ini satu bukti yang sangat jelas kan bahawa diplomasi dan rundingan sebenarnya boleh mengatasi konflik bersenjata. Jadi, apa yang kita boleh belajar daripada semua ni? Kisah pembentukan Malaysia ini, ia lahir daripada rundingan dan diuji oleh api konfrontasi. Ia mengajar kita tentang kekuatan muafakat, tentang daya tahan sebuah negara. Persoalannya untuk kita renungkan bersama, pengajaran dari sejarah ini, macam mana kita boleh gunakannya untuk terus membina perpaduan pada hari ini?